Dekat 10 beg beranak kat situ. Masuk dalam kereta. Alhamdulillah. Ni soalan panas. Memang betul, dalam ilmu hadis, di antara penyumbang hadis palsu ialah golongan al-mutazahidun, golongan yang terbiasa dengan zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita mengaji lagi kepada dua ustadz di Malaysia. Ada Ustadz Kazim Ilyas dan juga ada Dr. Zaimi berkenaan tentang ilmu tasawuf, teman-teman ya. Adakah ilmu tasawuf itu banyak atau terdapat banyak hadis-hadis palsu di dalamnya dan bid'ah terkait masalah ilmu tasawuf tersebut? Tidak ada bid'ah sama sekali. Nah, kita kaji bersama, kita mengaji bersama, kita bedah bersama. Benarkah ilmu tasawuf bukan ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mendengarkan ceramah kali ini, seperti biasa saya Meriak TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Kalau tuan-tuan belajar semayang, tuan-tuan belajar haji, tapi tuan-tuan tak belajar tasawuf, menyucikan jiwa, mungkin hajinya tak ada pahala. Turun-turun ke Petrobang, cari beg, cari air zam-zam, cari troli. Penuh troli dengan beg. Beg tak nampak orang menolak. Mana mak kita ni, rupa beg je berjalan. Mak kecil menolak troli je. Dekat 10 beg beranak kat situ. Masuk dalam kereta. Alhamdulillah lah, sampai juga aku kat Malaysia. Itu dia. Sampai di kampung, orang kampung pun tunggu. Tala'al badru alaina. Duk sambut. Apa khabar PA? Apa khabar PA? Sihat ke? Masa muka. Macam mana di Mekah berabuk ke PA? Berabuk lah juga. Tiba-tiba ada satu orang panggil, Ya Allah, hajar PA. Terus senyum. Ya. Enak tadi masam. Rupanya orang panggil PA, dia masam. Sebab tak ada hajah dekat depan. Orang panggil Mak Haji pun dia seronok. Panggil Hajar. Ya Hajar. Ya Allah, rindunya dekat Hajar. Saya ada rindu. Yang kawan-kawan dia geng PA tadi semua menol. Silap kita tak panggil Hajar itu dia. Nampak tuan-tuan. Tak panggil Haji pun marah. Tak panggil Hajar pun marah. Tak panggil Datuk pun marah. Saya Datuk Ustaz. Oh, tak tahu, minta maaf lah Datuk. Mana kita tahu? Lain kali tulis dekat kepih aku, Datuk, senang. Kita mana tahu kamu Datuk tak Datuk. Marah kita tak panggil Datuk. Bro. Macam-macam Malaysia ni apa ada pada Datuk. Tak ada je malaikat tanya Datuk. Duduklah kau buat. Ya Datuk, macam mana? Sihat ke? Ada malaikat tanya. Tak ada, dia sebut nama kita tuan-tuan. Baik, kemudian. Dan telah mentakrif oleh mereka itu akan dia. Dengan bahawasanya ilmu dengan usul yang diketahui dengan dia akan membaikkan hati dan segala panca indera. Ilmu.
ilmu kalau kita belajar dengan usul. Belajar daripada asasnya. Belajar daripada usulnya. Belajar daripada akarnya. Dia akan menimbulkan perasaan baik hati dan baik segala panca indera. Tapi kalau kita tak belajar usul, kita tak belajar yang asas, tu yang makin belajar makin jadi sombong. Dia tengok orang tak belajar, dia pertikai. Dia belajar dengan satu ustaz tu, dia rasa hebat benar dah dengan ustaz ni. Tiba-tiba dia tengok ustaz tu, dia pandang kecil je ustaz tu. Ustaz yang dia tengok belajar ni dia besar. Ustaz dia kecil sebab duk mengajar tajwid. Ustaz tu mak badan boleh lah. Ustaz tu bahai nipat boleh lah. Kami belajar dengan guru kami, Syekh. Syekh apa? Ya. Zaman sekarang ni, zaman orang minat ya hanana. Baguslah, ya hanana. Tapi apalah maknanya ya hanana tu kering tekak. Subuh tak bangun buat apa? Balik ya hanana subuh pukul 7 buat apa? Sibuk ya hanana ya hanana. Ya Hanana, ya Hanana. Sibuk ke mana? Apa ke mana? Nah. Patut kita buat sesuatu dengan usul. Kalau kita pergi berselawat ramai-ramai, tengok orang pakai selawat, pakai jubah, pakai serban atas bau, pakai serban kita pun ikut pakai juga. Belajar tidak. Asas tidak. Terus pergi belajar dah. Balik reda. Cuba dia pergi itu dengan asas ilmu. Dia ada tauhidnya, dia ada akidahnya, dia ada imannya, dia ada fiqahnya, dia ada tasawufnya. Dia tetap bangun sembahyang subuh, awal-awal dia bangun. Sebab dia ada basic. Sebab dia ada asas. Asas inilah dipanggil usul. Sekarang ini orang tak ambil yang usul. Orang tak nak ambil daripada bawah. Malu nak belajar di bawah. Lambat nak belajar daripada bawah. Kata dia, belajar bab ini je. Dia nak yang terus di atas. Yang tu yang jadi tuan-tuan. Lemah semangat, hilang semangat, kejap-kejap je. Lepas tu lebur. Tapi orang yang ada asas, dia belajar agama daripada asas. Dia belajar daripada asas. Kemudian sampai pertengahan jalan, asasnya hilang. Dia duduk di Amerika ke, duduk di Australia ke apa ke. 10 tahun kerja sana. Mai umur 40, 50, dia akan balik pada asas dia balik. Sebab dalam jiwanya ada asas. Dalam jiwanya itu ada asas. Dalam jiwanya ada. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak belajar, tolonglah belajar daripada rendah balik pun tak apa. Jangan malu. Makcik ni tak erti baca Quran, Ustaz. Kita belajar Quran. Kita belajar Muqaddam ya. Alik datif, alik bawa, i, alik dakpan, u, i, u. Dia seorang tu. Yang lain 4 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Jatuh standard aku ni cikgu pencen. Budak-budak ni tarak tadika je ni.
I, O, Ya jelas Ba, ceramah daripada Ustadz Bi, Kazim Bu. Masuk besok. tidak Babat. beliau tidak mengutip banyak hadis ternyata teman. Dia hanya menggunakan logika dan dilogikakan semuanya. Seharusnya kalau berceramah itu ya harus disesuaikan dengan hadis sahih teman-teman. Kita dengarkan nanti dari ceramah dari Dr. Rozemi berbicara tentang usul fik, tapi gak ada hadis yang disampaikan teman-teman. Balik terus tak datang dah. Babai kat ustazah tu dah. Dia jumpa ustazah tu balik. Minta maaf lah ustazah. Lama tak datang kenal ustazah. Kenapa tak datang cikgu? Dia gelak. Saya tanya orang gelak. Saya kalau boleh tak nak lah ngaji-ngaji Oke, macam tu ustazah. teman-teman ya, bosan saya dengar ceramah dari Ustadz Kazim Ilyasi. Langsung ke Dr. Rozemi, bagaimana tanggapan dia tentang ilmu tasawuf? Benarkah ilmu tasawuf itu terdapat banyak hadis palsu dan bid'ah? Mana satu tarekat ikut sunnah, teman-teman? Oke, kita lanjut ke Dr. Rozemi. Simak sampai habis ya, teman-teman ya. Karena ceramah dari Dr. Rozemi sangat-sangat ilmiah, teman-teman. Cepat dan tarik gratis di aplikasi GoPay, selalu ada harga murah. Download dah. Sering aktivitas di luar, bikin banyak noda hitam membandel. Baru Nivea Super Tan Glow Perfection. Kenapa ilmu tasawuf banyak kena tempiah hadis palsu dan bid'ah? Ni soalan panas. Memang betul, dalam ilmu hadis, di antara penyumbang hadis palsu ialah golongan al-mutazahidun, golongan yang terbiasa dengan zuhud. Kenapa? Bukan semua, tapi kebanyakan. Ataupun salah satu penyebab daripada hadis palsu ni adalah golongan zuhud. Antara sebabnya adalah kerana niat yang baik tetapi jahil. Ada seorang pemalsu hadis. Nama dia saya silap, saya lupa. Maisarah bin Abdul Rabbuh kalau tak silap. Dia kata wada'tuha uraghibun nasa biha. Bila orang tanya dia, kenapa hang buat hadis palsu ni? Dia kata kerana aku reka-reka ni sebab aku nak galak manusia untuk buat benda ni. Contoh macam ada hadis yang kata hadis ni hadis palsu. Dia kata Nabi SAW bersabda, man sallat duha kadha wa kadha raka'ah u'tiya thawaba 70 nabiyah. Sesiapa yang salat duha begini rakaatnya, maka akan diberikan pahala 70 orang Nabi. Itu gak ada ya seperti itu. Palsu hadis ni. Palsu, Bahkan betul. Burhan An-Naji kan, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Suyuti, dia kata di antara hadis palsu, tanda hadis palsu ialah apabila seorang membawa riwayat pahala yang boleh menyamai satu orang Nabi saja, cukup untuk kata dia palsu. Siapa buat benda ni, dia dapat pahala Nabi ni, cukup. Ni 70 Nabi. Bayangkan solat duha satu pagi, sepagi je solat duha 70 orang Nabi. Esok solat duha lagi 140. Jadi tak ada Nabi yang boleh lawan kita, sebab kita dah kumpul semua. Gak masuk akal teman-teman ya. Kalau memang pahalanya sebesar itu gak ada. Ternyata hadisnya berkedudukan hadis palsu ya. Kan palsu tu. Kerana jahil. Itu yang pertama. Niat baik, tapi malas mengaji. Ini juga yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab dia Talbisu Iblis. Golongan yang zuhud ni, mereka banyak beribadat sampai lupa nak menuntut ilmu. Sampai saya ada pengalaman, satu orang pakcik lah, mungkin dia belajar dengan ustaz-ustaz dia, bila kata, kita ni tak payah kuliah banyak sangat, nanti kalau banyak sangat belajar nanti riak. Banyak sangat belajar nanti
nanti Riak. riak. Kok mana pula belajar jadi riak? Belajar ni lah menghalang untuk jadi riak. Ya. Jadi itu di antara punca kenapa manusia pada zaman itu yang ada terkesan dengan tasawuf ni cuba untuk meninggalkan ilmu hadis kerana sibuk dengan ibadah, tak belajar. Ada juga manusia yang belajar sampai lupa nak ibadah, itu pun ada juga. Ada juga. Jadi sebab tu Imam Malik dia ada pengalaman, Imam Malik ni dia tidak akan ambil hadis daripada orang yang lemah, orang yang pelupa. Tapi dalam banyak-banyak guru Imam Malik ni ada satu guru nama dia Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Imam Malik ambil riwayat daripada dia, tapi dia tu lemah. Bila orang tanya, lah kali Imam Malik sedar, Imam Malik tinggalkan riwayat dia. Imam Malik kata, bila orang tanya kenapa tak ambil dah? Kenapa dulu riwayat? Dia kata apa? Gharrani buka'u kasratu bukaihi fil masjid. Imam Malik kata, aku terpedaya kerana dia banyak menangis dalam masjid. Dia menangis dalam masjid tu, dia tu orang baik. Tapi dia lupa nak ulang kaji hadis-hadis, menyebabkan bila dia baca, dia lupa. Jadi Imam Malik terpedaya dan terpesona pada peringkat awal. Itu di antara sebab lah. Dan golongan-golongan yang zuhud ni, mereka juga cara pengambilan ilmu tu berbeza dengan orang-orang yang belajar hadis. Sebab tu daripada zaman dulu sampai zaman sekarang berlaku pertembungan di antara ahli hadis dengan ahli tasawuf. Memang berlaku pertembungan. Sebab apa? Sebab orang hadis mereka akan baca sanad. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Haddatsani fulan, haddatsani fulan. Dia akan baca daripada dia sampailah kepada Nabi. Guru ni bercerita kepada saya daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Sebahagian daripada golongan tasawuf, ini saya cerita ni bukan semua, saya bukan pukul kata, tapi ada. Dan ini diceritakan dalam kitab-kitab hadis. Ada tapi banyak, tapi kebanyakan, tapi tak semuanya. Ada tapi kebanyakan tuh. Ya, seperti itu maksudnya. Sebahagian daripada ulama-ulama tasawuf dia tak terima benda ni. Dia kata apa? Kamu ambil ilmu daripada mayat. Oh. Guru-guru ni semua mayat belaka dah. Sahabat pun semua mayat dah. Tapi aku ambil ilmu daripada Hayyul ladzi la yamut. Aku ambil ilmuku daripada Tuhan yang tidak mati, direct. Haddatsani qalbi an rabbi. Jiwaku bercerita kepada aku yang mana dia ambil ilmu daripada Tuhan. Epistemologi berbeza. Maka sebab itu berlaku pertembungan. Lepas tu kaedah nak mensahihkan hadis pun golongan sufi cuba untuk masuk. Tetapi mereka telah membawa benda-benda yang pelik sehingga ada di kalangan mereka yang buat kaedah-kaedah pelik, mensahihkan hadis berdasarkan mimpi. Kalau tok guru mimpi malam tu dengar jumpa Nabi, Nabi kata hadis tu sahih, dia bangun-bangun, sahih, aku mimpi dah semalam. Ulama hadis tak terima. Ya, ada yang seperti itu ya. Kerana ulama hadis dia ada standard. Kau mimpi, aku tak mimpi. Aku mimpi, kau tak mimpi. Tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Macam mana aku nak verify kau punya maklumat betul? Mungkin kau lupa. Mungkin mimpi itu syaitan yang datang. Sebab itu ada seorang tabi'in, bila satu orang kata jumpa Nabi SAW, dia kata, aku jumpa mimpi. Aku jumpa Nabi SAW dalam mimpi aku. Dia tanya, sif lima ra'ait. Sifatkan pada aku apa yang kau nampak. Yang kau nampak jumpa Nabi tu macam mana sifat Nabi yang kau nampak dalam mimpi tu? Dia pun cerita macam ni, bentuknya macam ni dan macam ni dan macam ni. Dia kata apa? Ma ra'aitahu. Yang kau jumpa tu bukan Nabi. Oh. Nabi tak, syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Tetapi syaitan boleh menyerupai benda lain dan mengaku Nabi. Dia macam mana cara? Ya. Benar teman-teman ya. Bisa jadi memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa menyerupai siapa saja yang mengaku bahwa dirinya adalah Nabi, teman-teman ya. Karena kita tak tahu bentuk Nabi seperti apa, muka Nabi seperti apa, teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu. Kita nak tahu betul ke tak, kena belajarlah hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Nabi. Kalau dalam mimpi kita tengok Nabi, dia mengaku dia Nabi, tiba-tiba kulit dia gelap, hidung dia peset, hidung sekemik, bukan Nabi lah. Betul tak?
Tengok macam mana kau jumpa Nabi. Dia tengok, ya Allah, Masya Allah Nabi. Tak sangka muka orang Abi nampak. Yang tu bukan Nabi. Nabi Ya, betul juga teman-teman apa yang disampaikan oleh Dr. Rozemi. Kita tidak boleh mempercayai seseorang yang benar-benar berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya. Bisa jadi adalah setan yang menyerupai orang lain tapi mengaku bahwa dirinya adalah Nabi. Teman. Bisa jadi seperti itu. Wallahu alam. Karena semua adalah kehendak Allah, teman-teman. Oke, dan ilmu tasawuf itu ternyata banyak hadis palsu di dalamnya. Jangan pernah percaya dengan ilmu tasawuf, teman-teman ya. Kita pelajari ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat, dan jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Merreact TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, liman maula wa liman nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.